hidup pun tak apa-apa, nak berangan masuk syurga. Assalamualaikum guys. Hari ni hari Jumaat kan. Sebelum Jumaat tu dia ada lah, biasalah kat masjid dia ada, setengah masjid tu dia ada apa ni, ada macam kuliah sebelum apa ni, sebelum Jumaat kan. Saya tersentuh lah satu benda yang ustaz tu kan, dia share kat dalam kuliah tu. Dia kata macam ni tau, kita ni orang kata apa, bila nak mati pun semua, ataupun bila orang mati ke, mesti kita akan cakap macam mudah-mudahan ditempatkan di kalangan orang yang beriman macam tu kan, kalangan orang soleh kan. Lepas tu Ustaz dia kata dia kata macam ni, hidup pun macam apa ni, hidup pun tak macam orang beriman, lepas tu nak mati dalam kalangan orang beriman. Kalau nak mati dalam kalangan orang beriman, orang soleh, kenalah hidup macam gaya orang beriman, orang soleh. Kita tengok, dia kata tepuk dada, tanya iman, hidup kita ni macam mana? Adakah hidup kita hidup gaya-gaya orang beriman ke, orang soleh ke? Kalau nak mati dalam keadaan beriman bersoleh, hidup cara-cara orang beriman bersoleh. Macam tu dia kata. Oh, saya rasa push. Oi kan, kita jadi macam kita ni macam mana lah esok kan, kita meninggal esok macam mana kan. Macam lepas tu dia kata juga, kita nak berjaya, adakah kita duduk di kalangan orang berjaya? Kalau kita nak berjaya macam orang berjaya tu, dia kata macam tu kan. Sama jugalah mati kan, nak mati orang nak di kalangan orang beriman, duduklah di kalangan orang apa ni, duduk kalangan orang beriman, hidup tu cara orang beriman, orang soleh. Macam tu. Saya rasa macam saya kena share benda ni kan. Siapa yang tengok video ni kan, tolonglah sepenuh hari Jumaat ni, tolong share video saya ni kan, supaya ramai orang kata apa dapat. Maksudnya sama-sama kita pakai muhasabah kan, kita tengok balik hidup kita kan. Kalau betul kita nak mati dengan cara baik, adakah kita hidup dalam keadaan baik, keadaan soleh, keadaan orang beriman macam tu. Pakai muhasabah di masing-masing kan, jaga iman, okey, jaga akhlak kan, jaga kita punya agama tu semua. Okey, so jangan lupa share, repost video ni dan juga save video ni. Okey, Assalamualaikum.